Anda pernah rasa desakan untuk mengumumkan matlamat baru anda di media sosial? Mungkin azam tahun baru, rancangan untuk memulakan perniagaan, atau keputusan untuk mengubah gaya hidup. Anda post gambar, tulis caption yang bersemangat dan tunggu like serta komen sokongan masuk. Rasanya seperti satu permulaan yang hebat, bukan? Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda, tindakan inilah yang sebenarnya mensabotaj perubahan yang anda inginkan. Budaya moden telah mengajar kita bahawa transformasi peribadi memerlukan pengumuman awam. Kita percaya kita perlukan pengesahan, sokongan dan accountability daripada orang lain untuk berjaya. Tetapi ini adalah satu perangkap. Desakan untuk memberitahu dunia adalah petanda bahawa identiti lama anda masih berkuasa. Ia adalah ego lama yang mencari pengesahan luar kerana ia tidak percaya pada kuasa dalaman anda. Perubahan yang paling mendalam, yang paling kekal tidak berlaku di atas pentas. Ia berlaku dalam senyap, dalam keheningan jiwa anda di mana tiada siapa yang melihat. Transformasi sejati tidak memerlukan penonton. Ia memerlukan koheren dalaman. Apabila anda mengumumkan perubahan anda sebenarnya sedang meminta izin daripada realiti lama anda. Anda sedang berkata, lihat saya sedang cuba berubah. Tolong percaya pada saya. Permintaan ini datang dari tempat yang lemah, dari getaran kekurangan. Sebaliknya, perubahan tulen datang dari tempat keyakinan mutlak. Ia adalah satu keputusan dalaman yang begitu kuat sehingga ia tidak memerlukan validasi daripada sesiapa pun. Ia adalah satu anjakan senyap dalam kesedaran anda, satu kebangkitan yang berlaku jauh di dalam diri. Fikirkan tentang benih yang ditanam di dalam tanah. Ia bercambah dalam kegelapan, dalam kesunyian, jauh dari pandangan mata. Ia tidak menjerit, "Hei, saya sedang tumbuh." Ia hanya menumpukan seluruh tenaganya untuk memecahkan cangkangnya dan menghantar akarnya jauh ke dalam bumi. Hanya selepas ia kuat dan stabil, barulah ia menembusi permukaan untuk bertemu cahaya matahari. Transformasi anda adalah seperti benih itu. Ia perlu dipupuk dalam kegelapan dan kesunyian minda anda sebelum ia bersedia untuk dizahirkan di dunia luar. Jadi, bagaimana proses senyap ini berfungsi? Jawapannya terletak pada persilangan antara sains moden dan kebijaksanaan kuno. Mari kita mulakan dengan neuroscience. Otak anda bukanlah struktur yang statik. Ia sentiasa membentuk semula dirinya berdasarkan fikiran, perasaan dan pengalaman anda. Proses ini dipanggil neuroplasticity. Setiap kali anda mempunyai pemikiran baru atau merasakan emosi yang baru, sambungan kecil antara sel-sel otak anda yang dipanggil neuron diaktifkan. Apabila anda mengulang pemikiran atau perasaan ini, sambungan itu menjadi lebih kuat. Lama-kelamaan, litar-litar baru terbentuk, manakala litar-litar lama yang tidak digunakan menjadi lemah dan terputus. Inilah asas biologi bagi perubahan. Tetapi kuncinya di sini ialah proses ini berlaku pada tahap mikroskopik. Ia adalah satu tarian elektrik dan kimia yang senyap di dalam tengkorak anda. Tiada siapa yang boleh melihatnya. Tiada siapa yang boleh mendengarnya. Ia adalah proses yang sepenuhnya peribadi dan dalaman. Apabila anda memutuskan untuk menjadi versi baru diri anda sebenarnya sedang memulakan proses untuk memutuskan litar neurologi identiti lama anda dan membina litar baru untuk identiti masa depan anda. Proses ini sangat rapuh pada mulanya, seperti pucuk muda yang baru bercambah. Mendedahkannya kepada dunia luar terlalu awal, kepada keraguan, kritikan atau bahkan pujian yang tidak ikhlas, adalah seperti mendedahkan pucuk itu kepada frost yang membunuh. Tenaga anda menjadi berselerak. Fokus anda terganggu. Anda mula bimbang tentang apa yang orang lain fikirkan. Dan ini mengaktifkan semula litar otak lama
yang berkaitan dengan kerisauan dan keperluan untuk diterima. Tenaga yang sepatutnya digunakan untuk membina realiti baru, anda kini dibazirkan untuk menguruskan persepsi orang lain. Perubahan sejati memerlukan anda menjadi saintis di makmal kesedaran anda sendiri, memerhatikan proses dalaman dengan teliti, tanpa perlu melaporkan penemuan awal anda kepada dunia. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam. Masalahnya bukan sekadar mengumumkan perubahan. Masalah yang lebih besar ialah ramai orang cuba berubah dari paras minda sedar, iaitu hanya 5% daripada keseluruhan minda kita. 95% lagi adalah minda separas sedar. Program yang mengawal hampir semua tingkah laku, tabiat dan reaksi emosi automatik anda. Program ini dibina daripada pengalaman masa lalu, terutamanya dari zaman kanak-kanak. Setiap kali anda mengalami peristiwa yang mempunyai cas emosi yang kuat, otak anda mencipta memori jangka panjang. Memori ini bukan sahaja disimpan sebagai imej ataupun cerita, tetapi sebagai satu program emosi biologi. Jadi, jika anda ingin berubah, anda tidak boleh hanya berfikir secara positif atau menetapkan matlamat. Anda perlu memprogram semula sistem operasi 95% ini. Dan di sinilah letaknya cabaran terbesar. Minda separas sedar tidak faham bahasa logik. Ia faham bahasa perasaan dan getaran. Ia adalah domain identiti. Perubahan yang kekal bukan tentang mengubah apa yang anda lakukan, tetapi mengubah siapa diri anda. Identiti lama anda, orang yang sentiasa prokrastinasi, yang sentiasa bimbang tentang wang, yang tidak percaya pada diri sendiri, adalah satu set program neurologi yang telah diulang berkali-kali sehingga menjadi automatik. Apabila anda berkata, saya akan mula bersenam esok, tetapi secara dalaman anda masih merasa seperti seorang yang malas, program mana yang akan menang? Tentu sekali program separas sedar. Inilah sebabnya mengapa mengumumkan perubahan adalah sangat berbahaya. Apabila anda mengumumkannya, anda sedang menggunakan minda sedar 5% anda. Tetapi tindakan itu seringkali didorong oleh ketidakselesaan identiti lama anda. Ia adalah ego lama yang berkata, saya rasa tidak cukup baik, jadi saya perlu beritahu semua orang tentang rancangan hebat saya, supaya mereka akan kagum dan saya akan rasa lebih baik. Ini adalah satu jeritan meminta pertolongan daripada identiti yang sedang tenggelam. Ia menguatkan lagi getaran kekurangan. Perubahan sejati berlaku apabila anda berhenti cuba melakukan sesuatu dan mula menjadi seseorang. Anda senyap-senyap memutuskan, mulai saat ini saya adalah orang yang menjaga kesihatan tubuhnya. Anda tidak perlu beritahu sesiapa. Anda hanya mula berfikir, merasa dan bertindak dari identiti baru ini. Perubahan ini begitu halus pada mulanya, tetapi ia adalah anjakan paling berkuasa yang boleh anda lakukan. Bagaimana anjakan identiti dalaman ini boleh mencipta perubahan di dunia luar? Di sinilah kita memasuki dunia fizik kuantum yang menakjubkan. Salah satu penemuan paling asas dalam fizik kuantum ialah alam semesta ini pada dasarnya adalah tenaga dan maklumat. Segala-galanya yang anda lihat sebagai pepejal, kerusi yang anda duduk, badan anda sendiri sebenarnya adalah 99.9% ruang kosong, terdiri daripada medan tenaga yang bergetar. Medan kuantum ini adalah lautan potensi yang tidak terhingga. Ia mengandungi semua kemungkinan realiti, wujud serentak sebagai gelombang kebarangkalian. Fikiran dan perasaan anda juga adalah tenaga. Ia adalah getaran elektromagnetik yang anda pancarkan setiap saat. Di sinilah terletaknya kuasa anda. Anda adalah pemerhati dalam medan kuantum. Melalui pemerhatian anda, melalui fokus dan tenaga anda menyebabkan gelombang potensi ini runtuh menjadi zarah, menjadi pengalaman nyata. Ini dikenali sebagai
kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal telah membuktikan perkara ini berulang kali. Zarah subatom berkelakuan seperti gelombang apabila tidak diperhatikan. Tetapi sebaik sahaja ia diperhatikan, ia berkelakuan seperti zarah di satu lokasi tertentu. Ini bermakna kesedaran anda secara literal membentuk realiti. Tetapi medan kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia tidak bertindak balas kepada kata-kata anda atau pengumuman anda di Facebook. Ia bertindak balas secara eksklusif kepada frekuensi anda, kepada siapa diri anda. Ia bertindak balas kepada isyarat yang koheren. Koheren adalah keadaan di mana fikiran anda, gelombang elektrik otak, dan perasaan anda, gelombang magnetik jantung, berada dalam penjajaran yang harmoni. Apabila anda berfikir satu perkara tetapi merasakan perkara lain, anda menghantar isyarat yang bercanggah ke medan kuantum. Ia seperti cuba menala radio kedua stesen pada masa yang sama. Anda hanya akan mendapat bunyi bising. Anda berkata, saya mahu kelimpahan, tetapi anda merasa kekurangan. Anda menghantar isyarat yang tidak koheren dan medan kuantum akan membalas dengan lebih banyak pengalaman yang bercanggah. Perubahan sejati, anjakan kuantum, berlaku apabila anda menjajarkan fikiran tentang masa depan yang anda inginkan dengan emosi yang sepadan seolah-olah ia sudah pun berlaku. Apabila anda boleh memegang keadaan ini, keadaan menjadi kaya, sihat atau disayangi, anda mencipta satu tanda tangan elektromagnet yang jelas dan koheren. Tanda tangan inilah yang menjadi arahan kepada medan kuantum untuk menyusun semula realiti di sekeliling anda. Inilah sebabnya mengapa ramai orang gagal dalam usaha mereka untuk berubah. Mereka hidup dalam keadaan tidak koheren. Mereka mungkin meluangkan masa 10 minit untuk bermeditasi pada waktu pagi. Cuba merasakan rasa syukur dan kelimpahan. Tetapi sebaik sahaja meditasi selesai, mereka kembali kepada mod survival automatik. Mereka mula bimbang tentang bil, marah dalam kesesakan lalu lintas, mengkritik diri sendiri dan mengumpat tentang rakan sekerja. Selama 23 jam dan 50 minit berikutnya, mereka menyiarkan isyarat kekurangan, kemarahan dan ketakutan. Isyarat mana yang lebih kuat? Isyarat mana yang akan diterima oleh medan kuantum? Tentu sekali isyarat yang dominan. Anda tidak boleh menipu medan kuantum. Anda juga tidak boleh menipu biologi anda. Setiap kali anda mempunyai pemikiran yang tertekan, anda menghasilkan bahan kimia stres seperti kortizol dan adrenalin. Bahan kimia ini menyebabkan badan anda berada dalam keadaan kecemasan. Tenaga dialihkan dari pusat pertumbuhan dan pembaikan kepada otot untuk melawan atau melarikan diri. Dalam jangka masa panjang, keadaan ini menyebabkan keradangan, penyakit dan penuaan pramatang. Ini adalah bidang epigenetik, sains bagaimana persekitaran, termasuk persekitaran dalaman fikiran dan perasaan anda, memberi isyarat kepada gen anda. Anda tidak terikat dengan takdir genetik anda. Emosi anda secara literal boleh menghidupkan gen untuk kesihatan dan mematikan gen untuk penyakit. Jadi, proses perubahan ini bukan sekadar satu latihan mental. Ia adalah satu proses biologi dan energetik yang menyeluruh. Petunjuk sebenar bahawa anda telah berubah bukanlah apabila anda mendapat pekerjaan baru atau rumah baru. Petunjuk sebenar adalah apabila pencetus lama tidak lagi memberi kesan kepada anda. Apabila komen sinis dari seseorang tidak lagi membuat anda marah. Apabila melihat bel tidak lagi mencetuskan panik. Apabila anda boleh mengekalkan keadaan dalaman yang tenang dan berpusat, tidak kira apa yang berlaku di luar. Itulah saatnya anda tahu program lama telah dipadamkan. Itulah saatnya anda tahu anda telah mencapai koheren. Dan dari keadaan koheren inilah keajaiban mula berlaku.
Anda tidak lagi mengejar realiti yang anda inginkan. Anda menariknya kepada anda melalui resonance. Seperti garpu tala yang bergetar menyebabkan garpu tala lain dengan frekuensi yang sama bergetar, keadaan menjadi anda yang baru akan menarik pengalaman, orang dan peluang yang sepadan dengan getaran itu. Bagaimana kita boleh memupuk koheren ini secara praktikal? Adakah kita perlu bermeditasi berjam-jam setiap hari? Tidak semestinya. Ritual yang paling berkuasa selalunya adalah yang paling mudah dan senyap. Salah satu alat yang paling berkesan yang anda miliki sentiasa bersama anda, nafas anda. Pernafasan sedar adalah jambatan antara minda sedar dan sistem saraf autonomik anda. Sistem yang mengawal degupan jantung, tekanan darah dan penghadaman. Apabila anda berada dalam keadaan tertekan, pernafasan anda menjadi cetek dan laju. Ini menghantar isyarat kepada otak anda bahawa ada bahaya, yang mengaktifkan tindak balas lawan atau lari. Sebaliknya, apabila anda sengaja memperlahankan pernafasan anda, terutamanya memanjangkan hembusan nafas, anda menghantar isyarat keselamatan kepada otak anda. Ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik yang bertanggungjawab untuk rehat, pemulihan dan pertumbuhan. Cubalah sekarang. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung selama 4 kiraan. Tahan selama 4 kiraan. Dan hembus nafas perlahan-lahan melalui mulut selama 8 kiraan. Ulang beberapa kali, anda akan serta-merta merasakan perubahan dalam keadaan fisiologi anda. Otot anda akan mula rileks. Fikiran anda akan menjadi lebih tenang. Ini bukan sekadar relaksasi. Apabila anda bernafas dengan cara ini, anda secara langsung mempengaruhi irama jantung anda. Jantung anda mula berdegup dalam corak yang lebih teratur dan koheren. Hati menjana medan elektromagnetik yang ribuan kali lebih kuat daripada otak. Medan ini memancar keluar dari badan anda sejauh beberapa kaki. Apabila jantung anda koheren, ia menghasilkan medan elektromagnet yang koheren. Medan ini membawa maklumat tentang keadaan yang menjadi anda. Isyarat koheren inilah yang berinteraksi dengan medan kuantum. Anda boleh melakukan ritual senyap ini di mana-mana sahaja, pada bila-bila masa. Semasa terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, sebelum mesyuarat penting, atau apabila anda merasa cemas. Setiap kali anda melakukannya, anda sedang melatih semula sistem saraf anda. Anda sedang mengajar badan anda secara kimia bagaimana rasanya berada dalam keadaan baru anda. Anda sedang membina litar neurologi baru. Dan yang paling penting, anda sedang menyiarkan isyarat yang jelas dan berkuasa ke alam semesta, tanpa perlu berkata sepatah pun. Apabila anda mula mengamalkan kerja dalaman yang senyap ini, bersedialah untuk menghadapi tentangan. Identiti lama anda tidak akan menyerah tanpa pertarungan. Ia akan muncul sebagai suara keraguan di dalam kepala anda. Ini tidak akan berjaya. Kau buang masa sahaja. Siapa kau nak jadi kaya, syata, sihat, bahagia? Ia juga akan menggunakan badan anda untuk mendapatkan perhatian. Tiba-tiba anda mungkin merasa letih, sakit atau mempunyai keinginan yang kuat untuk kembali kepada tabiat lama. Ini dipanggil penarikan emosi. Badan anda telah menjadi ketagih kepada bahan kimia stres dan emosi negatif lain. Apabila anda berhenti memberikannya dos harian, ia akan memberontak. Inilah saat genting di mana kebanyakan orang berputus asa. Mereka mentafsirkan ketidakselesaan ini sebagai tanda bahawa perubahan itu tidak berkesan. Tetapi sebenarnya ia adalah tanda bahawa perubahan itu sedang berkesan. Anda sedang menyeberangi sungai dari tebing lama ke tebing baru. Air di tengah mungkin bergelora. Anda mesti terus mendayung. Inilah sebabnya mengapa merahsiakan proses anda adalah sangat penting. Kesunyian menjadi perisai anda.
Ia melindungi tenaga anda yang baru lahir daripada keraguan luaran dan juga daripada sabotaj dalaman anda sendiri. Apabila anda tidak memberitahu sesiapa, tiada tekanan untuk membuktikan apa-apa. Anda boleh gagal, belajar dan cuba lagi dalam privasi minda anda sendiri. Anda memberi diri anda ruang untuk menjadi tidak kemas, untuk menjadi tidak sempurna semasa anda menavigasi proses pembinaan semula diri. Percayalah pada proses yang tidak kelihatan. Alam semula jadi tidak tergesa-gesa, namun semuanya tercapai. Benih tidak bimbang sama ada ia akan menjadi pokok. Ia hanya menumpukan pada proses pertumbuhan saat demi saat. Begitu juga dengan anda. Jangan terus-menerus mencari bukti di dunia luar bahawa perubahan anda berkesan. Bukti pertama akan muncul di dalam diri anda. Anda akan mula merasa berbeza. Anda akan mempunyai lebih banyak tenaga. Anda akan tidur lebih lena. Fikiran anda akan menjadi lebih jelas. Anda akan merasa lebih damai. Inilah asasnya. Apabila anda telah menstabilkan keadaan dalaman yang baru ini, manifestasi luaran akan datang sebagai kesan sampingan semula jadi. Ia tidak dapat dielakkan, seperti matahari terbit selepas malam. Kekal setia pada amalan senyap anda. Kekal committed pada identiti baru anda. Dan saksikan bagaimana medan kuantum menyusun semula dunia untuk sepadan dengan siapa diri anda yang baru. Jadi, mesej utama hari ini adalah mudah tetapi mendalam. Berhenti bercakap tentang perubahan yang ingin anda lihat dan mulailah menjadi perubahan itu dalam senyap. Lepaskan ketagihan kepada pengesahan luaran. Keperluan untuk like, komen dan tepukan gemuruh adalah belenggu yang mengikat anda pada identiti lama anda. Transformasi sejati adalah satu tindakan kedaulatan peribadi. Ia adalah pengisytiharan senyap kepada alam semesta bahawa anda sudah selesai dengan cerita lama dan kini sedang menulis yang baru. Kuasa anda tidak terletak pada seberapa kuat anda boleh menjerit, tetapi pada seberapa dalam anda boleh berdiam. Dalam kesunyian itu, anda boleh mendengar bisikan jiwa anda. Dalam kesunyian itu, anda boleh merasakan frekuensi masa depan anda. Dalam kesunyian itu, anda boleh memupuk koheren antara hati dan minda anda. Inilah kerja yang sebenar. Ia tidak glamour, ia tidak akan mendapat perhatian di Instagram. Tetapi ia adalah satu-satunya kerja yang benar-benar penting. Ia adalah proses membina semula diri anda dari tahap subatom ke atas. Komitmen anda bukan kepada matlamat, tetapi kepada keadaan menjadi yang baru. Setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang akan difikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh versi masa depan saya hari ini? Kemudian, buat pilihan-pilihan kecil yang sejajar dengan jawapan itu. Jangan risau tentang gambaran besar. Hanya fokus pada saat ini. Setiap nafas sedar, setiap pemikiran yang diubah, setiap reaksi emosi yang dihentikan adalah satu kemenangan. Setiap saat anda memilih untuk merasakan rasa syukur berbanding kekurangan, anda sedang menghantar gelombang penyembuhan ke seluruh badan anda dan isyarat kelimpahan ke medan kuantum. Percayalah pada proses yang tidak kelihatan ini cukup lama sehingga ia menjadi kelihatan. Lepaskan keperluan untuk tahu bagaimana ataupun bila ia akan berlaku. Tugas anda hanyalah untuk mengekalkan frekuensi baru anda. Alam semesta akan menguruskan butirannya. Saya menjemput anda hari ini untuk mengambil satu langkah ke arah transformasi senyap. Pilih satu aspek diri anda yang ingin anda ubah. Jangan bagi tahu sesiapa. Sebaliknya, komitedlah pada amalan dalaman yang senyap. Mungkin ia adalah 5 minit pernafasan sedar setiap pagi. Mungkin ia adalah dengan sengaja merasakan rasa syukur sebelum tidur. Lakukan ini secara konsisten dengan niat yang jelas. Jadilah pemerhati yang senyap bagi keajaiban yang mula terungkap dari dalam diri anda.